Hai semua. Sebelum tengok video ni sampai habis, boleh tak nak minta tolong korang like video ni dulu and jangan lupa subscribe. Apa yang terbit-terbit ni? Apa kata terbit? Apa itu kata terbitan? Okey, kata terbitan ni dia terhasil daripada kata dasar melalui proses imbuhan, iaitu sama ada apitan, sisipan, awalan dan akhiran. Contoh satu, kata dasar makan. Bila tambah kata imbuhan jadi memakan. Contoh kedua, jalan. Bila tambah kata imbuhan seperti jadi berjalan. Itu yang dipanggil kata terbitan yang terhasil daripada kata dasar melalui proses imbuhan. Maksudnya, kata dasar yang boleh menerima imbuhan. Macam makan tadi, bila tambah imbuhan jadi memakan. Itu yang kata terbitan. Kata terbitan yang boleh tambah imbuhan. Kalau imbuhan awalan, maksudnya awal kan, jadi imbuhan tu duduk hadapan ayat. Kalau imbuhan akhiran, maksudnya dia duduk belakang ayat. Contoh satu, contohnya perkataan ajar dan cari. Kalau ajar bila tambah imbuhan ayat akhiran seperti kan jadi ajarkan. Kalau cari tambah perkataan kan di akhiran jadi carikan. Apitan ni apa pula? Macam mana nak tahu? Dia sebut apit kan, maksudnya dia mengepit. Dia ada perkataan imbuhan di awalan dan di akhiran. Dia kepit perkataan tu. Dia ada imbuhan kat belakang dan depan. Contohnya kata dasar baca. Okey, contoh apitan imbuhan awalan dan akhiran mekan. Bila jadi tambah ayat baca tu membacakan. Contoh imbuhan yang kedua beran. Kata dasar lawan, jadi berlawanan. Apa itu sisipan? Sisipan ni dia duduk tengah-tengah ayat, disisip ayat tengah-tengah. Dia duduk tengah. Ingat macam saya ajar sebelum ni, cara nak ingat kata sisipan, ingat E Mr. Lee. E-M-R-E-L-L-I-N-E. Dia ada 4 kata sisipan. Contoh ayat sergah. Nak tambah perkataan tengah dia E-L-L. Jadinya selergah. Contoh lain bagi sisipan, tunjuk. Tambah dekat tengah. E-M-em. Jadi temunjuk. Kata terbitan dia boleh jadi golongan kata tau. Ingat golongan kata dia ada 4. Kata nama, kata kerja, kata adjektif dengan kata tugas. Macam mana tahu kata terbitan ni dia boleh jadi golongan kata? Caranya, contoh ayat bersih. Bersih tu kata adjektif. Bila tambah imbuhan seperti dengan kan, jadi membersihkan. Jadi kata kerja. Itu seperti golongan kata. Ingat golongan kata ni dia ada 4. Kata nama, kata kerja, kata adjektif dengan kata tugas.